Buat apa awak nak jumpa saya lagi? Tak, kalau awak ada hal penting, awak cakap je lah sekarang. Tak boleh, saya tak boleh jumpa awak lagi. Azarina, awak faham tak? Saya tak nak jumpa awak lagi. Dan kalau boleh, awak tolonglah jangan telefon saya lagi. Zaril. Zaril, tunggu. Zaril? Azhar, apa awak buat kat sini? Cari awak. Nasib saya baik hari ni. Awak nak apa lagi, Azhar? Zaril, kenapa benci sangat kat saya? Saya bukannya benci dekat awak. Dari dulu lagi saya dah cakap kan. Saya tak kisah pun nak kawan dengan awak ke, dengan siapa ke. Tapi tak lebih daripada kawan. Kenapa awak tak faham-faham? Apa kurangnya saya? Apa lebihnya Ariana? Awak tak kurang apa-apa pun. Cuma saya cintakan Ayana tu sangat-sangat. Zaril, saya cintakan awak. Saya cintakan awak sangat-sangat. Lebih daripada Ayana cintakan awak. Dahlah, Azhar. Awak balik je lah. Tak lama lagi saya akan bertunang. Lepas tu kahwin. Awak lupakan je lah saya. Saya doakan supaya awak jumpa lelaki yang lebih baik daripada saya. Assalamualaikum. Zaril. Zaril. Azhar keluar ke tadi? Pergi mana? Azhar? Kan Mama tanya ni. Azhar pergi mana? Kenapa ni? Cerita kat Mama. Zaril, Ma. Zaril nak tunang dengan Ayana. Azhar jangan risau. Baru je nak bertunang kan? Banyak lagi masa kita boleh buat Zaril tu ubah fikiran. Kan Mama dah janji yang Zaril mesti kahwin dengan Azhar. Saya tak percaya.
cantiknya Kak Nah. Mantap kemain lagi macam permaisuri. Pinggang macam ketat aja. Hah? Tengok sikit. Kak Nah ni dah gemuk ke? Gemuk sikit kot. Mak lah masak sedap-sedap. Kak Ngah dah gemuk dah. Ni gemuk banyak. Lepas tu kena besarkan lah ni. Jangan mak. Biar Kak Ngah tu diet. Yelah nak jadi permaisuri mana boleh lebih-lebih lemak. Baiklah. Kak Ngah sahut cabaran Kak Long. Kak Ngah akan jadi permaisuri paling ramping dan langsing. Ha, macam itulah. Mak ni sebenarnya seronok Zari nak dapat menantu. Tapi mak ni bimbang. Yalah, bila Zari dah kahwin, Zari dah ada keluarga sendiri, tanggungjawab Zari bertambah. Sedangkan adik-adik Zari semua sekolah lagi. Satu mak jangan risau lah mak. Zari tetap akan tanggung juga Zahid dengan Zaidah tu. Tapi bila dia orang dah masuk universiti nanti dia lah dia orang ambil pinjaman PTPN. Tapi Zari akan tolong jugalah sikit-sikit. Mak tak nak pelajaran dia orang terganggu sebab masalah duit. Tapi kalau dia orang urus betul-betul, Zari rasa tak ada masalah. Sebab Zari dulu pun nak sambung belajar, Zari kena kerja sendiri. Zari nak dia orang tahu erti kehidupan, erti tanggungjawab. Dah lah, Mak. Mak janganlah risau sangat. Zari yakin Ana akan buat kita semua lebih bahagia. Ya, Mak. InsyaAllah. Allah, tak larat dah cikgu. Orang dah usia macam saya ni, mana nak ikut rentak orang muda macam cikgu. Alah cikgu, palan-palan cikgu. Tak boleh lari, jalan pun boleh. Asalkan kita dapat bergerak, dapat keluar peluh. Ni, keluarga cikgu masih ramai kat Sabah sana? Semua keluarga saya di Sabah cikgu. Emak saya ada di sana, adik-adik saya semua ada 5 orang. Semuanya masih belajar di sana cikgu. Cuma ayah saya saja dah tak ada cikgu. Oh. Tak larat dah. Dah dekat setahun cikgu kat sini Baru saya nak tanya. Masih belum terlambat cikgu. Lagipun hal peribadi kan. Ini pun baru pertama kali kita dapat santai gini. Ni cikgu, kalau sudah senang tu datanglah ke rumah saya. Jangan tunggu saya sakit baru cikgu nak datang. Alah cikgu, jangan cakap gitu cikgu. InsyaAllah ada masa saya datang rumah cikgu ya. Baik. Dari kerana masa